Hey, parcel dah sampai. Besar ya sebab Rara beli dalam kuantiti yang banyak. Hari tu sikit je. Tu pun sikit tapi tu pun parcel dia besar jugalah. Tapi yang ni paling besar sebab dalam guni semua di wrapping tebal-tebal. Yang ni Rara dah congkir dulu Rara punya butir-butir peribadi. Jadi sekarang Rara nak bawa masuk dalam. Ya, taklah berat. Nanti kita unboxing ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Cara. Baru je kejap sampai. Besar juga tapi tak berat lah, ringan. Penyangkut cawan ni dia boleh sangkut 1, 2, 3, 4, 5, 6 cawan saja kan. Jadi Rara cuma sangkutkan cawan-cawan yang penting sahaja. Payah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak Rara simpan dalam almari. Lepas tu kalau ada tetamu barulah Rara keluarkan. Tak payah banyak-banyak menyemak. Macam ni cukup. Tada. Mana yang cawan Rara selalu pakai? Okey, Rara ke depan kan. Cawan merah ni yang Rara selalu pakai. So letak sini. Kalau orang kowe datang servis, Rara pastikan tak ada barang-barang dekat atas ni. Kan kalau dia orang datang kan dia orang akan beritahu. Jadi Rara akan turunkan. Letak Rara punya rumput ni. I love it. Tak adalah letak ke dalam sangat, nanti susah nak capai. Sini boleh lah. Sengit ke? Oh tidak. Very nice. Kan lawa tu. Tak payah letak cawan banyak-banyak. Hari ni Rara puasa tau. Rara tengah tunggu Rara punya groceries, barang-barang groceries Rara sampai. Lepas tu Rara masak menu simple saja sebab Rara seorang je makan, husband Rara kerja. Ni barang-barang groceries Rara yang sampai tadi. Kita tengok apakah ada di dalamnya. Cantik kan beg ni? Beg Lotus ni. Macam apa tu? Kain pelikat. Kain songket. Cantik kan? Tadi total yang Rara beli semua dalam 100 lebih lah, RM104 macam tu. Tapi disebabkan ada 2 item tak silap Rara yang tak ada. Jadi total semua RM79.05. Jadi tengoklah apa benda yang ada di dalam green bag ini. Rara beli corn beef ni daging kisar tapi ready to eat. Cuma Rara akan masak dia tumis-tumis macam masak sardin lah. Dan Rara nak gunakan dia untuk masak menu berbuka pada hari ini. Corn beef ada. Rara top up makanan miau Rara.
satu. Berganjak pula meja saya. Ni jajan dah umpuk ngoyo. Kopi ko L O kopi ko L kopi. La ilaha illallah gagak. Lagi sedap. Masih lagi ada offer RM4 2% macam tu. Dah beli. Untuk top up. Lepas tu apa je yang ada? Nah, kentang pun tak ada. Baik nugget ada. Kentang pun tak ada. Ayo, menyesal saya. Tapi kentang nugget ada, okey lah. Nugget kosong. Jadi ini je ke? 3 item tak ada. Nugget. Lagi sedap. Minuman. Yang ni satu. Ada lagi satu yang coklat tu, tapi Rara tak nak tunjuk. Whiskies. Corn beef. Yang ni penting lah sebab Rara nak masak-masak. Makan ada kucing. Itu je. Rara target sebenarnya nak beli corn beef. Lepas tu nak top up makanan kucing macam tu. Dah sambil-sambil tu Rara belilah sikit-sikit benda yang boleh dia top up. Jadi tak rugi dekat kos delivery dengan kos plastik. Okey lah ni. Daripada 100 lebih, semua barang Rara dapat RM79. Jadi bila barang yang dah tak ada tu, diorang just refund saja dalam akaun. Okey, Rara nak susun apa yang patut disusun. Okey, sekejap lagi kita masak corn beef. Corn beef ni disebabkan Rara sendiri yang makan. Rara buka refill dalam bekas. Jadi boleh 2 kali masak. Nyau. Frust lah juga Rara. Kentang saya habis. Sebab kentang tu ada offer price. Mungkin sebab tu lah. Cepat habis kot. Tak apa, nanti Rara beli. Dapat lagi. Yang tu pun Rara tak unboxing lagi. Kalau sempat malam ni lah. Sekarang malam tau. Kalau korang nampak alas meja Rara dah berjeragat tu. Tu kerja si tompok je. Oyo tak ada, Oyo baik. Tompok dah kokak-kokak dah alas meja baru Rara ni. Yang estetik katanya. Ni kalau nak refill dekat bahagian air. Satu je ni yang saya dapat. Lagi satu yang jenis tabur. Rara nak refill dalam balang baru. Nanti Rara unboxing. Ada lagi 2 minuman 2-in-1. Yang tu sedap. Dan ada offer. Habis. Tumbang pula. Yang ni lah yang Rara order. Habis 2 kali order dah. Dengan flavor caramel. Tiramisu dengan caramel. Semua sedap lah. Habis Rara order 2 bungkus. Oyen yang kuning. Lepas tu purple. Ini tak panjang lagi. Ni kan.
panjang pula ha. Tak putus-putus. Nah. Panjang. Oh, Rara ingat dia putus-putus ataupun panjang-panjang dia macam gini. Bentuk sachet macam ni. Bentuk dia begini. Panjang. Tada. Dia dah kena putus-putuskan dia. No, dah bocor juga ni kamu dah baik ni. Tidak akan ditangkap. Saya letak kat bahu Rara. Cara. Saya letak je kat bahu. Kita tangkap. Saya letak kat bahu. Kalau dah macam gini gayanya, yang panjang-panjang ni Raja satu je lah. Satukan dengan yang sebelah ni. Dia ada dah dalam satu bekas ni dah ada 3 jenis. Mana merah, tiramisu, mocha latte. Jadi kopi ko hanya untuk satu bekas. Buat yang perlahan. Lambat kerja macam ni. Macam ni kan boleh niaga dekat kedai kopi. Orang kedai kopi boleh jual. Dah bocor satu. Aduh. Bersirai. Mana kain nak rarakan ni? Mana kain nak cari? Tidak baik dah ni pergi kerja. Dia pantat. Pantat apa? Dah ompok. Tercekau satu tadi tu. Bocor. Tak apa dah. Dah buat air, minum sambil edit video. Tak apa, bocor satu je. Ya. Baik bocor tu tak bersirai. Apa asal? Kuku dia tajam. Okay. Siap. Dapat sebakul. Rara pun lupa dalam bungkusan tu ada berapa pieces Sekejap. Ni ada 22 sachet. No, satu bungkus saja. Okay. Tak dekat sini. Ada. Cantik dah susun. Tak sabar Rara nak masukkan dalam bekas. Okay, jom kita masak dulu. Lepas tu kita buat unboxing. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.